Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Baru-baru ni saya guna istilah bahasa Malaysia dalam satu komen. Lepas tu ramai juga yang bersungguh-sungguh membetulkan saya dengan berkata, bukan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Apa yang si Haris Iskandar cakap ni memang betul sangat. Pertama, memang dulu dekat sekolah, buku subjek mata pelajaran bahasa Melayu tu ditulis kepada istilah bahasa Malaysia tau. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Yap, Malaysia tampaknya masih belum benar-benar selesai dengan persoalan identitas bahasanya sendiri. Tapi sayangnya, sebagian pihak di negeri jiran kerap melontarkan sindiran terhadap bahasa Indonesia. Bahkan ada yang mempertanyakan keberadaannya sebagai bahasa yang berdiri sendiri. Namun ironisnya, di dalam Malaysia sendiri masih sering muncul perdebatan mengenai nama bahasa nasional mereka. Apakah harus disebut bahasa Melayu atau bahasa Malaysia? Perdebatan ini kembali terlihat dalam berbagai unggahan warganet Malaysia yang mempertanyakan penyebutan yang dianggap tidak konsisten dan membingungkan. Bahasa kita itu namanya bahasa Melayu ya. Ada orang kata bahasa Malaysia. Ada orang kata bahasa Malaysia kok, kan bahasa Melayu. Bahasa Malaysia kan bahasa Melayu? Ini ikut siapa bercakap lah. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Riau. Itu bercakap Melayu macam kita. Baru-baru ni saya guna istilah bahasa Malaysia dalam satu komen. Lepas tu ramai juga yang bersungguh-sungguh membetulkan saya dengan berkata, bukan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Ya, saya tahu bahasa Melayu juga ialah satu istilah yang digunakan untuk bahasa kebangsaan kita dan saya hormati sesiapa yang lebih selesa menggunakan istilah itu. Tapi sini saya nak kongsi 3 sebab kenapa saya memilih untuk menggunakan bahasa Malaysia. Yang pertama, itulah istilah yang saya gunakan sejak kecil lagi. Dari darjah 1 sampai tingkatan 5 di sekolah kebangsaan. Saya belajar mata pelajaran bahasa Malaysia. Dalam SPM pun saya duduk untuk kertas bahasa Malaysia. Jadi itulah istilah yang sudah sebatilah dengan saya. Kedua, bagi saya istilah bahasa Malaysia mengingatkan bahawa bahasa ini milik setiap rakyat Malaysia, tak kira Melayu, Cina, India, orang asli, masyarakat Sabah dan Sarawak. Dengan bahasa Malaysia, saya tak rasa macam saya sedang bercakap tentang bahasa milik satu kaum saja. Ketiga, perkataan yang kita pilih memang memberi kesan. Satu perkataan saja boleh mengubah bagaimana seseorang itu rasa. Bayangkan awak jemput member ke rumah. Awak cakap, jom datang ke majlis keluarga saya. Member awak mungkin rasa dia tetamu saja. Tapi kalau awak kata, jom datang ke majlis keluarga kita. Majlis yang sama, orang yang sama, tapi satu perkataan membuatkan dia rasa lebih diterima. Itu maksud bahasa Malaysia bagi saya. Tak salah pakai istilah bahasa Melayu. Itu warisan bahasa kebangsaan. Istilah bahasa Malaysia mengingatkan kita tentang tujuannya, niatnya, intention, supaya setiap rakyat Malaysia boleh rasa bahawa inilah bahasa kita bersama. Itulah view 160 saya. Apa yang si Haris Iskandar cakap ni memang betul sangat. Pertama, memang dulu dekat sekolah, buku subjek mata pelajaran bahasa Melayu tu ditulis kepada istilah bahasa Malaysia tau. Jadi sepatutnya kau persoalkanlah siapa yang pergi tukar istilah bahasa Melayu tu kepada bahasa Malaysia. Aku bagi kau tips. Dia berlaku pada 1970-an dan tahun 2007. Kalau betul kau nak marah sakit hati,
engkau maki orang yang pergi tukar daripada bahasa Melayu itu kepada bahasa Malaysia. Kedua, kita orang Melayu kena rasa banggalah apabila bahasa Melayu itu dijadikan sebagai bahasa Malaysia, bahasa negara. Makna kata bahasa Melayu ni adalah satu-satunya bahasa milik semua rakyat Malaysia. Makna kata tak kira engkau kaum apa pun, bahkan kalau kau warga asing, kau bertukar jadi warga negara Malaysia, kau bercakap dalam bahasa Melayu, maka ianya adalah bahasa Malaysia. Ketiga, istilah bahasa Melayu atau bahasa Malaysia ni dua-dua pun betul, tak ada apa masalah, guna je. Kau bayangkan sampai ke tahap istilah bahasa Melayu dan bahasa Malaysia pun jadi isu. Ini semua impak daripada politik perkauman yang sangat dahsyat. Sampaikan bahasa pun kita kena eksklusifkan untuk kaum tertentu. Ini masalah identiti negara, jati diri yang sangat teruk dalam negara ni. Yes, we all agree that the national language is bahasa Malaysia. But tengok, kat sini pun dia nak putar belit lagi. Dekat perkara 152 jelas-jelas menyatakan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Mana datang bahasa Malaysia ni tak wujud. Kau pandai-pandai tukar naratif, kau putar belit itu ini. Sebab tu bila kau buat naratif kau sendiri, kau tak dapat nak buktikan dalam perlembagaan tu. Memang tak ada sepatah pun istilah Cina, Tamil, Myanmar, Bangladesh, Zimbabwe. Tak ada. Ini semua bukan identiti negara Malaysia. Pada tahun 1980-an, Singapura mansuhkan sekolah jenis kebangsaan, sekolah vernacular. Sebab apa? Model kita punya perlembagaan sama je. Benda ni tak dijamin dalam perlembagaan. Kerajaan boleh buat dan kerajaan juga boleh mansuhkan. Kau nak tipu-tipu rakyat Malaysia buat apa? Kebingungan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam berbagai periode, pemerintah dan lembaga di Malaysia pernah menggunakan istilah bahasa Malaysia dan pada kesempatan lain kembali menggunakan istilah bahasa Melayu. Bahkan sejumlah sumber resmi Malaysia menjelaskan bahwa bahasa Melayu juga dikenal sebagai bahasa Malaysia. Sementara dalam konstitusi dan berbagai rujukan resmi, bahasa kebangsaan disebut sebagai bahasa Melayu. Ketidakkonsistenan inilah yang pada akhirnya membuat sebagian masyarakat Malaysia sendiri kerap memperdebatkan nama bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Okey, satu soalan yang sering kali ditanya oleh semua rakyat Malaysia kita. Bahasa Malaysia atau bahasa Melayu? Penggunaan yang mana satu betul, cikgu? Okey, apa-apa pun kita kena rujuk dalam perlembagaan Malaysia kita dulu. Okey, dalam perkara 152 menyatakan bahawa bahasa rasmi ataupun bahasa kebangsaan kita ialah bahasa Melayu dan bukan bahasa Malaysia. Okey. Tetapi selepas beberapa tahun, pada tahun 2007, 4 Jun 2007, Kabinet Malaysia telah membuat keputusan untuk menggunakannya sebagai bahasa Malaysia. Tujuan utama mereka adalah untuk menunjukkan perpaduan ataupun menyatu padukan rakyat yang berbilang kaum. So that is their motive, untuk menyatu padukan rakyat dan untuk memberi mereka hak that they belongs to Malaysia. So itu tujuan utama mereka. But after that, kalau kamu tengok buku-buku juga, buku-buku teks pun ada bahasa Malaysia, bukan bahasa Melayu. Tetapi selepas lama kelamaan itu, ia ditukar kepada dua perkara, iaitu apabila kita merujuk kepada bidang ilmu, bidang akademik ataupun kajian bahasa Melayu itu sendiri, kita mula menggunakannya sebagai bahasa Melayu. Selain daripada perkara-perkara bidang ilmu, akademik atau kajian bahasa Melayu, kita akan gunakan sebagai bahasa Malaysia. Jadi dua-dua ini betul. Tetapi tempat yang kita gunakan itu yang perlu kita tengok. Kalau kita guna dalam bidang ilmu, bidang akademik ataupun kajian bahasa Melayu itu, kita perlu guna bahasa Melayu. Kalau kamu tengok buku teks kamu sekarang semua kita panggil sebagai bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. So please take note on that. So tujuan utamanya adalah untuk menyatu padukan rakyat. Jangan confuse. Memang benda ni confuse. Benda ni kadang-kadang orang pun rasa, kenapa susah betul benda ni, confuse. Sebab kita kena ambil tahulah benda ni. Yang menarik, ketika persoalan penamaan bahasa di Malaysia sendiri masih sering menjadi bahan diskusi, sebagian pihak justru lebih sibuk menyindir bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia telah berkembang jauh sebagai bahasa nasional yang digunakan ratusan juta penutur dan terus memperluas pengaruhnya di tingkat internasional. Bahasa Indonesia bahkan telah diakui sebagai bahasa resmi dalam Sidang Umum UNESCO, sebuah pencapaian yang menunjukkan pengakuan global terhadap perkembangan dan perannya di dunia internasional. Karena itu,
Sebelum nyinyir terhadap bahasa negara lain, mungkin akan lebih bijak jika terlebih dahulu menyelesaikan kebingungan mengenai identitas bahasa di negeri sendiri.